Pernah tak 3 bank bagi value rumah yang berbeza? Satu kata 300.5, satu lagi 370. Tapi bank C tiba-tiba boleh bagi 400,000. Siapa betul sebenarnya? Kalau korang pernah refinance rumah atau nak refinance rumah, mungkin akan mengalami benda ni. So hari tu ada satu klien kami yang dia buat refinance rumah dan memang setiap bank bagi value yang berbeza-beza. Akhirnya bank C yang bagi paling tinggi tu 400,000. Terus dia sign bank tu apabila dah lulus 90%. Jadi kan, kenapa nilai rumah berbeza sangat? Right, satu, setiap bank dia macam ada panel valuer dia sendiri tau. So valuer A ni mungkin berguna data transaksi sekitar tahun lepas. Lepas tu bank B pula mungkin guna transaksi bulan lepas. So beza data, beza value. Dua, ada bank dia guna sistem assignment ikut huruf nama peminjam. Kalau nama anda mula dengan huruf tertentu, automatik dia akan jatuh kepada valuer firm tersebut. Bukan pilihan officer pun. Di Malaysia saya bantu orang buat refinance dan loan rumah. Tiga, ada bank lebih fleksibel. Dia boleh pilih mana-mana valuer as long kan valuer tu masih dalam listing panel valuer mereka. Sebab tu kadang-kadang beza boleh jadi macam 20 hingga 50,000. Tapi biasanya kan tak jauh sangat. Mungkin dalam 5 hingga 10% sahaja. Jadi moral cerita ni, kalau nak value tinggi kadang-kadang memang kena check dengan beberapa bank.